Mana lagi baloi beli? Use smartphone like 2-3 tahun lepas ataupun new smartphone sekarang? Recently aku ada tengok Samsung S23 Ultra dalam RM1,800-RM1,600 tau. Like murah untuk phone 2-3 tahun sebelum ni. Aku pernah pakai S23 Ultra. Sampai sekarang pun memang rasa lagi fluid, lagi smooth. Skrin dia memang cantik lah Samsung kan. Kamera memang lawa lagi, boleh pakai pen apa semua. Untuk RM1,500-RM1,800 korang akan dapat phone yang macam tu. And then untuk phone yang baru tahun ni, yang paling dekat yang korang boleh dapat pun adalah Redmi Note 15 Pro Plus, which is dia guna Snapdragon 7S Gen 4 processor. Nak berbanding dengan 8 Gen 2. Tak silap saya lah, memanglah phone premium flagship tahun lepas lagi power, lagi best. Cuma dia punya catch, dia bateri dia akan kurang lah. Bateri dia akan kurang, software update dia macam makin sikit. So kalau korang tak kisah pasal benda tu, and korang boleh ada duit spare untuk korang like tukar bateri apa semua, use is the winner. Están haciendo aquí? Yo Déjame una vez ver. que hacen la hormiga, pero que el mío no da más, esto no Esa sirve. cámara no sirve de ese teléfono. Deja ver, pan. Aquí deja ver qué es lo que está haciendo. Aquí están ellos en construcción. El diablo. A la ver, el huesazo. Mana lagi baloi beli? Use smartphone like 2-3 tahun lepas ataupun new smartphone sekarang? Recently aku ada tengok Samsung S23 Ultra dalam RM1,800-RM1,600 tau. Like murah untuk phone 2-3 tahun sebelum ni. Aku pernah pakai S23 Ultra. Sampai sekarang pun memang rasa lagi fluid, lagi smooth. Skrin dia memang cantik lah Samsung kan. Kamera memang lawa lagi, boleh pakai pen apa semua. Untuk RM1,500-RM1,800 korang akan dapat phone yang macam tu. And then untuk phone yang baru tahun ni, yang paling dekat yang korang boleh dapat pun adalah Redmi Note 15 Pro Plus, which is dia guna Snapdragon 7S Gen 4 processor. Nak berbanding dengan 8 Gen 2. Tak silap saya lah, memanglah phone premium flagship tahun lepas lagi power, lagi best. Cuma dia punya catch, dia bateri dia akan kurang lah. Bateri dia akan kurang, software update dia macam makin sikit. So kalau korang tak kisah pasal benda tu, and korang boleh ada duit spare untuk korang like tukar bateri apa semua, use is the winner. Están haciendo aquí? Yo Déjame una vez ver. que hacen la hormiga, pero que el mío no da más, esto no sirve. Esa cámara no sirve de ese teléfono. Deja ver, pan. Aquí deja ver qué es lo que está haciendo. Aquí están ellos en construcción. El diablo. A la ver, el huesazo.